Cuaca baik hari ni. Kita baru sampai stadium The Cop Bar. Aku tak tahulah dia bagi apa dalam ni. Depan tu LFC Store. Kita tengok apa dia. Patung Bill Shankly. Dia tulis apa bawah ni, He made the people happy. Stadium tour. Menarik ke lah stadium tour ni. Aku dah pergi 2 kali. Kerkes tak boleh pakai punya left back. Vets, best player in the world. LFC Store. Sekejap lagi kita masuk. Duduk makan lu. Selalu dekat tengah ni dia ada macam fan festival. Tapi aku tak tahulah kenapa dia tak ada. Selalu dia buka stage, ada orang perform. Aku dah jumpa pot duduk nak makan Maggi. Belakang tu, belakang mana orang bagi tribute untuk Jota. Aku pun tak tahulah bagi barang apa dia dah. Makan lu. Kedai sesak. Kita naik atas dulu. Atas ni mostly dia punya kids and jerseys lah. Yang baru keluar ni, merah ni, Chun Retro. Oh, ni jersey legend Michael Owen 2001 FA Cup Final. Chun Trox. Kalau admin Gold Digger dia suruh buang ni. Kalau aku pakai je. Champions World 20 league titles. Ingatkan boleh dapat 21 tahun ni, tapi mustahil lah tahun ni. Maggi pun dah habis bedal. Baru masuk stadium. Kita naik escalator sebab seat aku hari ni tinggi atas. Kita dah sampai atas sekali. Ada jual-jual. Siapa nak beer boleh minum dulu. Ada makan-makan sikit. Toilet, siapa nak berak. Kalau kita pergi hujung ni, kita boleh nampak stadium lama Everton. Kasih boleh dinner atas footage ke Anfield. Harap satu hari nanti admin boleh pergi ke Anfield. Okay, anyone yang nak share footage anda juga boleh share dekat admin Gold Digger. Okay, thank you guys.